Baik, sambungan daripada video yang sebelum ini berkenaan dengan jualan minyak Iran kepada China ya. Semasa MOU aktif, walaupun secara separa-separa ni, Iran telah pun mengeksport minyak dalam jumlah yang besar terutamanya kepada China. Pendapatan itu membiayai pembinaan semula ketenteraan, memperkuat posisi rundingan mereka dan mengurangkan tekanan ekonomi dalaman ya. Sementara itu, Amerika Syarikat menggunakan lebih banyak aset ketenteraan, menghabiskan lebih banyak peluru berpandu dan menyaksikan simpanan tenaga strategiknya kekal di paras paling rendah sejak 1983. Walaupun Trump mendakwa bahawa dia sedang mengisi semula, dia sedang mengisi daripada mana ya? Kita pun tak tahu lagi. Dan lagi satu, dia telah mengeluarkan arahan kepada negara-negara kecil supaya tidak membeli minyak daripada Iran. Jadi Iran jual lah pada China kan. China memang sangat-sangat memerlukan minyak-minyak daripada seluruh dunia ya. Jika Trump mengenakan semula sekatan penuh dan dia dah pun mengenakan sekatan penuh ya, pasaran global akan terkesan. Negara-negara teluk yang pro Amerika Syarikat akan merasai tekanan secara langsung sebab risiko untuk memulakan semula loji-loji penapisan oil rigs yang ada dekat luar sana adalah sangat-sangat tinggi ya. Negara-negara yang membolehkan orang kata apa, yang menjadi mediator untuk MOU, pengantara untuk MOU seperti Qatar, Pakistan dan Oman akan menghadapi tekanan dalaman untuk menjauhkan diri daripada Amerika Syarikat ya. Jadi Amerika Syarikat akan kehilangan ally-ally mereka sedikit demi sedikit di dalam Timur Tengah. Dan saya pernah sebut dalam video saya yang sebelum ini bagaimana strategi Iran ini juga akan menjadikan Iran sebagai kiblat kepada Timur Tengah ya. Sebab lagi lama Amerika Syarikat berterusan dengan peperangan ini, makin banyak tekanan dalaman yang akan berlaku dalam negara-negara teluk ini yang akan memaksa pemimpin-pemimpin dia untuk menukar kiblat daripada Amerika Syarikat kepada Iran ya. Dan mereka akan cuba berbaik dengan Iran dan mereka akan cuba untuk menjauhkan diri daripada Amerika Syarikat. Ini termasuk menghalau pengkalan tentera Amerika Syarikat daripada tanah mereka. Dan sekiranya itu berlaku, maka itu adalah perubahan geopolitik yang sangat-sangat besar. Dan saya rasa bahawa itu adalah satu kemungkinan besar yang akan berlaku ya. Jadi Iran mengira semua perkara ini dan setiap pilihan eskalasi yang ada pada Trump sudah diakui oleh dia sendiri bahawa pilihan-pilihan yang tidak menjejaskan tingkah laku Iran. Dalam arti kata lain, apa sahaja Trump buat, Iran checkmate. Trump buat, Iran checkmate. Itulah dia ya. Dan salah satu elemen penting dalam strategi Iran adalah memastikan laluan Oman, koridor alternatif yang mengelak kawasan pengawasan penuh Iran, tidak pernah dianggap selamat oleh industri perkapalan global. Dia kena pastikan juga bahawa selat yang belah Oman ini, kan Selat Hormuz ni terbagi pada dua, sebahagian daripada Iran, sebahagian kepada Oman. Jadi dia kena pastikan bahawa Oman pun tak selamat. Dia punya selat belah Oman pun tak selamat. Serangan terbaru Iran secara eksplisit menyasarkan pemindahan kapal to kapal atau ship to ship transfer di perairan Oman, bukan di dalam selat itu sendiri. Mesejnya jelas, tiada laluan alternatif di rantau ini yang akan dibiarkan berfungsi tanpa kebenaran daripada Tehran ataupun Iran ya. Dalam arti kata lain, saya dah sebut dalam 3 video saya sebelum ini kan, bahawa ship to ship transfer ini berlaku di perairan masing-masing ya. Dan ship to ship transfer yang kena bom hari itu adalah di perairan Oman ya. Jadi bila dah kena bom, dia nak tunjukkan bahawa you punya insurance premium, you punya risiko adalah untuk seluruh Selat Hormuz, bukan belah Iran sahaja ya. So pengawalan penuh ke atas Selat Hormuz tersebut. Penganalisis Jonathan Sae menyatakan Iran mahu memastikan bahawa Trump tidak kelihatan seperti sedang mengawal selat. Ini sangat penting ya, sebab persepsi ini sangat-sangat penting ya. Dan memastikan Oman tidak terlepas dengan melakukan sesuatu tanpa kelulusan Tehran juga. Ni yang saya sebut tadi, kiblat tuan-tuan dan puan. Dia dah tunjuk bahawa Amerika Syarikat tak dapat nak melindungi negara-negara teluk ni. Dan pada masa yang sama juga, Tehran dah menunjukkan bahawa kalaupun dalam pengairan kau,
aku akan bom, aku tak peduli, kan? So this actually memberikan signal yang jelas kepada Oman, ya, menyatakan bahawa okey, member ni boleh bom aku, member ni tak boleh melindungi aku, yang tak boleh melindungi aku ni nak buat apa dia duduk kat sini, kan? Tak pasal-pasal aku kena gaduh dengan jiran aku, tak pasal apa, sebab disebabkan oleh dia ni, kan? Jadi inilah cara geopolitik dekat Timur Tengah akan beralih arah, ya. Jadi walaupun Iran dan Oman masih berbincang tentang pelang tol bersama untuk Hormuz, Iran tidak akan membiarkan mana-mana peraturan yang memintas kawalan operasinya ke atas keseluruhan kawasan Selat Hormuz tersebut, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa Trump dah pun berkata bahawa MOU sudah tamat pada 8 Julai di Ankara. Tetapi Iran tidak pernah membuat pengisytiharan balas yang sama. Ini adalah pilihan yang disengajakan sebab dia nak tunjuk bahawa yang membatalkan MOU adalah Amerika Syarikat. Saya dah ulang tadi, ya, persepsi. Sebagaimana politik di Malaysia adalah berdasarkan pada persepsi, geopolitik juga berdasarkan kepada persepsi, ya. Jadi selagi Iran tidak secara rasmi mengisytiharkan MOU terbatal, ia mengekalkan semua kredit pengekangan yang dikumpul, ya. Ia mengekalkan pilihan untuk menggunakannya bila-bila masa ia memilih untuk berbuat demikian. Iran tidak memerlukan Trump untuk mengakui kekalahan secara terbuka, ya. Iran memerlukan masa dan wang minyak. Kedua-duanya kini berpihak kepada dia. Sebab apa yang berlaku adalah Amerika Syarikat kata MOU dah terbatal, ya. Belah sini tak kata pun tak terbatal, dah terbatal, kan. So dia teruskanlah berdagang dengan minyak dengan China, ya. Jadi foreign policy, salah satu coverage berkenaan dengan geopolitik merumuskan bahawa seluruh sebab pentadbiran Trump menandatangani memorandum persefahaman dengan Iran adalah untuk membuka Selat Hormuz. 3 minggu kemudian, gencatan senjata secara rasminya sudah tamat, bahagian utama MOU telah runtuh dan harga minyak sedang naik semula. Dan rejim Iran kelihatan lebih degil ataupun lebih keras dari sebelumnya. Dan inilah yang kita panggil sebagai escalation trap, ya. Dia makin naik, makin dia terperangkap, ya. Makin lama makin dia terperangkap dan dia tak boleh lari ke mana. Dan ini adalah antara teori yang menyatakan bahawa kuasa dunia keempat adalah Iran itu sendiri, insya-Allah.